malam itu, Abu pergi ke masjid untuk menunaikan solat isyak. Abu terserempak dengan Ahmad di tempat wuduk. Abu gembira dapat berjumpa dengannya kerana sudah sebulan Ahmad berada dalam hospital disebabkan aksiden yang berat. Tetapi ada sesuatu yang tak kena pada Ahmad. Setelah selesai solat isyak, Abu dan Ahmad pulang ke rumah bersama. Dalam perjalanan itu, tiba-tiba Ahmad muntah darah. Abu terkejut dan tak tahu nak buat apa. Abu dengan bergegas ingin mencari bantuan. Abu ternampak bayang Tok Imam, lalu dia pergi ke arah itu. Abu beritahu Tok Imam di mana Ahmad muntah darah di hadapan sana. Tetapi Tok Imam hairan kerana Ahmad masih belum keluar dari hospital. Abu terkejut setelah Tok Imam kata begitu. Lalu Tok Imam menyedapkan hati Abu dengan mengajaknya pulang bersama. Semasa hampir tiba di tempat Ahmad ditinggalkan tadi, Abu terkejut kerana Ahmad sudah tiada. Tetapi lubang besar pula yang muncul. Abu dan Tok Imam berasa curious dengan lubang itu. Tiba-tiba entah mengapa Tok Imam tergelincir dan jatuh dalam lubang itu. Semasa Abu melihat ke dalam lubang itu, ada lembaga hitam muncul di belakangnya. Abu terkejut dan cuak melihat lembaga hitam itu. Lembaga hitam itu memberitahu Abu bahawa perkara yang berlaku kepada Abu pada malam ini adalah disebabkan dosanya yang lampau, di mana Abu kencing di dalam lubang tanpa rasa bersalah pada waktu dia masih remaja. Lalu Abu meminta maaf kepada lembaga hitam itu dan permohonannya diterima. Abu diminta untuk terjun ke dalam lubang itu untuk keluar dari tempat tersebut. Abu bangun dari tidurnya dan berdoa kepada Allah agar dosa silamnya diampunkan.